Halo polis. Saudara, buat apa ni? Semalam saya mimpi. Saya ingat mau buat rumah ibadat dekat sini lah. Ui, mana boleh ceroboh tanah orang? Tak boleh ke? Boleh. Ini tanah sudah lama kosong. You tengok sana. Oh, Assalamualaikum, saudara. Waalaikumsalam saudara. Buat apa ni? Alhamdulillah saudara. Saya nak cari infak untuk buat rumah ibadat dekat sini. Kalau saudara nak berinfak, boleh QR kat sini. Suka-suka hati buat. Okey, macam ni. Kalau nak buat binaan untuk rumah ibadat, masjid ke, tokong ke, kuil ke, apa-apalah rumah ibadat kat Malaysia ni, boleh buat. Tak ada masalah. Tapi dekat tanah sendiri. Masalah yang sekarang ni belakang ni, ini tanah saya. Halo polis. Saya mau buat aduan lah. Ada orang kacau rumah ibadat saya.